tahu batas-batas dia. Sebab itu tugas kita dalam mendidik ini, dalam pelbagai usaha jabatan dan juga akademi kenegaraan dan lain-lain, komunikasi, juga memberi pencerahan. Ada asas yang harus rakyat tahu. Apa dia perlembagaan, apa dia batas dia, apa dia dalam rukun hidup pelbagai kaum dan negara. Semua itu harus dijelaskan. Kalau tidak, masing-masing itu ikut sentimen masing-masing. Ada ikut ideologi yang keras, yang ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Ada yang ikut faham perkauman yang tebal, atau faham wilayah yang sangat ekstrim, ataupun anggap dia sahaja tonggak kebenaran, maknanya paling pandai, paling cekap, paling benar, paling pintar. Jadi masalah kalau dalam membina negara begitu. Jadi sebab itu mesti ada keupayaan untuk mendapat maklumat yang baik dengan tujuan yang baik. Boleh tegur, boleh kritik, boleh bagi cadangan balas, boleh bagi cadangan yang agak tegas, tapi tidak boleh menghina, mendera, mencerca dan menganggap pandangan dia seorang betul dalam keadaan yang sangat rencam. Apalagi menipu, menyogok atau memutar balik kenyataan. Jadi sebab itu bagi saya, kita harus dengar. Umpamanya saya bagi contoh tadi 2 perkara yang kita umumkan semalam. Maknanya walaupun kita buat yang sebaik mungkin, ada beberapa teguran tentang pelaksanaan yang harus kita baiki. Kita baiki. Kos sara hidup walaupun relatif sangat rendah, RON 95, kita tak ikut cadangan awal, termasuk yang oleh Bank Dunia yang mesti naikkan kepada beri melalui padu. Kita tak setuju kerana dia membebankan rakyat. Ini penurunan yang bagi saya sangat bermakna, kerana juga melibatkan juga tekad politik dan kesediaan keupayaan ekonomi kita. Jualan rahmah. Mengapa kita perbanyakkan sekarang jualan rahmah? Kerana kita akui rakyat walaupun ketimbang negara-negara lain itu hadapi masalah yang jauh lebih ringan, tapi dia rasa dengan gaji yang tak naiklah sedikit. Jadi dia rasa dengan naik sedikit, inflasi masih ada. Walaupun inflasi kita ni antara yang paling rendah, tapi masih inflasi. Sebab itu kita harus dengar, inflasi maknanya kenaikan harga yang sedikit. Tapi kenaikan harga yang sedikit bagi yang berpendapatan rendah, kenaikan itu dah jadi banyak. Dia tidak mengesankan orang yang berpendapatan yang tinggi. Sebab tu kos sara hidup tu di antara isu yang kita tangani secara serius sekarang. Bagaimana boleh mengurang melalui kartel, membasmi kartel ayam, kartel telur yang dah berpuluh tahun, melalui menyekat penyeludupan dan menjimatkan belanja, mengelak ketirisan yang mencecah 15.5 bilion. Tapi dia tidak jadi naratif umum di parlimen, tidak dibahaskan. Bagi saya aneh juga. Patut berilah penghargaan ni badan-badan penguasaan, orang kerja, ambil risiko, kerja berat, menyelamatkan 15.5 bilion wang negara yang boleh dipulang kepada rakyat. Dia tidak jadi naratif. Yang ada mungkin 1-2 hal kecil-kecil dibebel-bebelkan sepanjang masa. Jadi ini kelemahan, mungkin kelemahan kita, bagaimana yang dibicarakan juga tadi, menyampaikan kepada rakyat dan meyakinkan kepada mereka bila ada keluhan, keresahan, kita cuba perbaiki dalam masa singkat. Terima kasih Dato' Seri. Dato' Seri Dr. Zahid, berkaitan dengan pencapaian kita dalam bidang TVET, kerana ini antara forte Dato' Seri Ahmad Zahid. Tetapi apabila kita melihat begitu banyak tujahan dalam TVET ini, ada TVET termaju, kita nak keluarkan begitu ramai pakar-pakar dalam bidang kemahiran termaju, AI, digitalisasi dan sebagainya. Ada TVET Hufaz, kita nak bagi peluang kedua juga kepada para hafiz kita supaya mereka keluar ada kerja dalam bidang kemahiran. Kita juga mahu anak-anak kita yang tercicir dalam SPM itu ada peluang kedua, boleh terus ke institusi TVET.
Kerana ini masa depan guna tenaga kerja kita yang berkemahiran. Jadi bagaimana kita nak mengukur kejayaan TVET ini dalam masa yang sama, Dato' Seri Ahmad Zahid, kita tidak boleh tunggu kerana kita nak pelabur kita masuk, tetapi pekerja kita perlu ada kemahiran. MCI misalnya, mungkin itu salah satu langkah tangible yang Dato' Seri Zahid boleh mempercepatkan kita mengeluarkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan menukar persepsi anak-anak dan juga ibu bapa tentang TVET. Silakan Dato' Seri Zahid. Terima kasih Saudara Haji Nazri Kahab. Terdapat 1,398 institusi TVET di seluruh negara. Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri dan pihak swasta. Terdapat 12 kementerian yang terlibat dalam TVET ni. Saya pengurusi Majlis TVET Negara, tetapi Tan Sri KSN pengurusi jawatankuasa tertinggi TVET. Dasar ditentukan oleh Majlis TVET, pelaksanaannya kita serahkan untuk penyelarasannya oleh Tan Sri KSN. Artinya koordinasi kita lakukan. Saya sebut tadi dalam forum, sekarang ini terdapat 439,000 jumlah akumulatif di dalam institusi TVET sekarang ni. Ya. Dan 57.4% lepasan SPM memilih TVET untuk melanjutkan pelajaran sekarang. Ya. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menambahkan peruntukan tahun ini 7.5 bilion. Tahun depan 7.9 bilion ringgit. Kebolehpasaran, employability, Saudara Nazri Kahab. National average atau purata nasionalnya 95.1% yang masuk ke institusi TVET mendapat pekerjaan. Yang masuk ke institusi TVET di bawah MARA, employability-nya lah 98.7%. Yang masuk ke ABM, Akademi Binaan Malaysia di bawah CIDP, 100% memperoleh pekerjaan. Gaji premium. Ya, dan bukan setakat itu, mana-mana yang mahu melanjutkan pelajaran, SKM 4, Sijil Kemahiran 4, sama dengan pengiktirafnya oleh MQA dan JTK dengan setaraf dengan diploma. Mereka boleh memilih 6 universiti, MTUN, Malaysian Technical University, untuk masuk ke sana, dan mereka terus mengambil ijazah. Ya, ijazah. Terdapat yang transfer kredit boleh terus ke tahun kedua, mana yang fresh tahun pertama. Tetapi dalam tempoh 3 tahun kita akan dapat melahirkan jurutera-jurutera melalui sistem ekosistem TVET ini. Untuk Mahat Tahfiz dan sekolah pondok, ya, bagi yang hafal 30 juzuk selepas tasmi', tasyih dan syahadah, sama equivalentnya dengan SKM 4 atau diploma, dan mereka boleh masuk terus di dalam 6, salah satu daripada MTUN. Artinya mereka mempunyai masa depan. Dan Uni KL umpamanya, sekarang ini ada Fakulti Aero Angkasa di Subang. Terdapat 357 daripada sekolah pondok dan Mahat Tahfiz yang sedang mengambil kursus kejuruteraan di dalam bidang aero angkasa. Manakala dalam Fakulti Kelautan, Maritime Engineering di Lumut di bawah Uni KL, terdapat 1,137 student yang mengikuti Maritime Engineering sekarang ni. Ini semua pelajar-pelajar daripada Mahat Tahfiz. Artinya ekosistem baru ini bukan hanya untuk memberikan peluang kedua pelajar-pelajar SPM, malah mereka yang tak ada SPM tetapi daripada Mahat Tahfiz dan sekolah pondok pun diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran dan masuk kursus TVET. Alhamdulillah. Ini semua datang daripada arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada saya. Sebagai orang nombor 2 yang taat, saya laksanakannya demi kepentingan Malaysia Madani. Terima kasih. Terima kasih. Akhir sekali, Dato' Amar, berkaitan dengan sektor tenaga. Ini sektor yang begitu dekat dengan Dato' Amar kerana menjaga Petra, di mana kedudukan Malaysia dalam hal tenaga diperbarui
dalam masa yang sama kita juga menjadi hub untuk grid ASEAN. Dalam masa yang sama juga kita ingin mencapai kataupun keberkesanan air rawatan kita supaya negeri-negeri yang ada masalah air ini, walaupun itu hak negeri, itu bidang kuasa negeri, tetapi ada kadang-kala terpalit juga SPAN kat situ, Petra kat situ. Datuk Amar, silakan. Air dan tenaga merupakan perkara asas. Bukan sahaja untuk rakyat kita, tapi lebih utama, tanpa tenaga, tanpa air, kita tak dapat bangunkan ekonomi negara kita untuk persaingan dan sebagainya. Komitmen kerajaan 20-50, 70% tenaga kita mesti datang daripada renewable energy, tenaga hijau ataupun tenaga bersih. 20-30 pencapaian kita tahun ini 2025 targetnya ialah 31%. InsyaAllah kita dah capai 31% tahun ini. Bagaimana kita nak capai? Pertama sekali melalui solar berskala besar. Yang ni yang kita buka tender. Tapi solar saja tak memadai, sebab cabarannya ialah dari segi grid mesti stabil. Sebab sifatnya intermittent. Bila ada tenaga, dia muncak. Tenaga tu sampai disampaikan di grid tinggi. Ada masa nanti dia turun. Sebab itu kita juga dah perkenalkan battery storage system. Yang tu tender pun dah dibuka. Dengan bateri itu nanti harap stabil. Cuma dari segi tenaga, cabaran kita ialah dari segi base load. Masa ini base load kita ialah gas dan juga daripada coal ataupun arang batu. Tapi arang batu untuk komitmen tenaga bersih, kita kena 20-50 dah tak ada lagi arang batu. Yang kita ada sekarang ni 20-44, yang last kita tak akan sambung lagi. Jadi di mana kita nak cari base load? Itu menjadi cabaran. Gas ialah tenaga peralihan, tenaga bersih peralihan. Sebab itu juga kerajaan dah putuskan untuk power generation mix ialah kita nak mempertimbangkan tenaga nuklear. Kita sedang mengkaji kebolehkelaksanaan dari segi sudut perundangan, dari segi sudut perundangan. Yang lebih penting ialah dari segi sudut keselamatan. Sama ada ianya boleh diterima oleh rakyat kita keseluruhannya. Ini perlu kita lihat. Dan ini jugalah menjadi cabaran. Menyedari akan perkara itu, sebab itu salah satu fokus Malaysia bila kita menjadi pengurusi ASEAN ialah untuk kita perkenalkan ASEAN Power Grid. Supaya keseluruhan rantau ASEAN ini akan terhubung dari segi grid system. Jadi kita akan boleh membuat pertukaran tenaga di antara satu negara dengan satu negara. Bila kurangnya di Thailand, orang lain boleh bekalkan. Untuk percubaan yang dah dilaksanakan sekarang ini ialah daripada Laos, Thailand, Malaysia dan Singapura. Yang tu sudah pun terhubung. Dan bagaimana pula kita nak hubungkan di Pulau Borneo? Sebab paling banyak renewable energy ialah di Borneo. Sebab itu kita akan hubungkan juga Borneo melalui undersea cable, dihubungkan ke Semenanjung dan dihubungkan juga ke Singapura. Dan kemudian daripada Pulau Borneo juga akan dihubungkan ke Filipina. Dan akhirnya hubungan inilah akan dapat membantu antara satu sama lain. The cross border export and import of energy ini akan dapat kita laksanakan untuk memastikan kelestarian dan kemapanan bekalan. Sebab komitmen kita memastikan keterjaminan bekalan elektrik pada kos yang munasabah, mampu dibayari oleh rakyat. Dan yang ketiga ialah komitmen kita kepada kelestarian alam sekitar. Sudut air pula lebih mencabar. Bila terlalu banyak hujan, kita kena berdepan dengan banjir. Bila musim kemarau, kita tak ada air. Jadi ini cabaran yang perlu kita tangani. Tapi yang lebih penting ialah untuk memastikan bila orang buka pipe air, ada air bersih untuk minum, untuk makan dan sebagainya. Untuk industri, dia mesti ada bekalan, memastikan supaya kilang-kilang dapat beroperasi. Sebab inilah menentukan kedudukan ekonomi negara kita. Jadi pendekatan kita sekarang, untuk data center yang banyak datang, untuk industri, kita nak memperkenalkan apa dikatakan recycle water. Air yang terbuang, kita nak pastikan bagaimana kita nak rawat semula. Air daripada perkumbahan, bagaimana kita nak rawatkan supaya industri akan menggunakan ini. Untuk makan, untuk minum, ada air lain. Jadi supaya kita dapat jamin, satu, keterjaminan bekalan air, kedua, mampu dibiayai,
Dan bagaimana pula kita nak membantu kajian negeri? Ini cabarannya. Sebab air di bawah kajian negeri, paling mencabar kita ialah non-revenue water. Sebab pipe-pipe yang lama. Untuk menggantikan pipe lama, menelan belanja begitu besar sekali. Kalau nak tukar sekali memang kita tak ada kemampuan. Jadi kita nak melihat satu model dari segi kewangan dan juga business model. Bagaimana kita dapat mempercepatkan, sebab kadar kehilangan air ada negeri yang lebih daripada 40%. Keseluruhan tiap-tiap tahun kehilangan air kita kerugian ialah 2.5 bilion. Jadi ini kita kalau kita dapat selesaikan, banyaklah penjamitan bukan saja kepada negara, pada kajian negeri, tapi yang lebih penting ialah rakyat akan dapat bekalan air bersih. Jadi itulah komitmen kita atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga lah. Sekali lagi kami kena fokus kepada perkara ini. Micromanage betul bos kita ni. Okey, kita beri tepukan paling gemuruh kepada ketiga ahli panel saya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Amat Berhormat Timbalan-Timbalan Perdana Menteri Datuk Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Datuk Ahmad Haji Fadilah Haji Yusof. Jadi itu saja masa yang kita ada. Kalau bagi saya masa sejam memang tak cukup, tapi Datuk Seri Anwar ni dah bagi cue kat saya. Okey, jadi saya berterima kasih kepada pihak pengurusi yang sudi membawa saya sebagai moderator untuk sesi town hall bersama ketiga-tiga ahli panel saya pada pagi yang bahagia ini. Sekian, kita serahkan kepada pengurusi majlis dan juga saudari pengurusi majlis.